wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Naufal Adelia binti Samsudin. Saya Junina Syafazira binti Muhammad Harith. Hari ini hari pertama persekolahan bagi sesi 2026 dan program THS 36 SK Sungai Lui. Seawal 6.30 pagi, murid-murid telah hadir ke sekolah dan disambut oleh pengawal keselamatan, guru-guru dan juga pegawai penghubungan sekolah dan pegawai mesra dari PPD Jempol Jelebu. Guru besar SK Sungai Lui juga turut menyambut kedatangan kami. Kemudian, kami semua bergerak ke Dewan untuk majlis perhimpunan rasmi. Majlis dimulai dengan bacaan doa dan nyanyian lagu. Berikram akan menempuhkan seluruh tenaga dahulu sehingga kini tak sangka dapat bersama-sama di SK Sungai Lui. Saya sebagai guru besar dan dia pegawai mesra. Tak sangka duduk sebelah meja. Menjadi ingatan dan panduan buat kita semua. Kemudian, majlis diserikan lagi dengan penyampaian hadiah kepada murid yang hadir awal ke sekolah. Pagi cerah menyapa hari, langkah kecil penuh berani, bebi bahu senyum berseri, ke sekolah kita pergi, uniform kemas semangat baru, bersama kawan dan cikgu, di sekolah kebangsaan Sungai Lui, tempat ilmu kami bersatu. Hari pertama persekolahan, mimpi bermula dengan senyuman. Sekolah kebangsaan Sungai Lui, kebanggaan. Kami datang mengejar kejayaan. Bunyi loceng, tanda bermula, kelas ceria penuh warna, belajar membaca mengira, masa depan kita bina bersama, tawarakan jadi kenangan. Mari kita dengarkan pandangan Apakah rakan-rakan. perasaan anda dapat hadir ke sekolah pada hari ini? Perasaan saya gembira kerana dapat menjumpai kawan-kawan. Okey, terima kasih. Bolehkah anda perkenalkan diri? Nama saya Amanda Umaira binti Sarifuddin. Apakah perasaan anda dapat hadir ke sekolah pada hari ini? Perasaan saya gembira, teruja dan terharu datang ke sekolah pada tahun ini. Harapan saya ingin menjadi pelajar yang cemerlang, berjaya pada tahun ini. Terima kasih. Boleh Puan perkenalkan diri terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Normazita binti Mahusin sebagai Guru Besar SK Sungai Lui. Apakah pandangan Puan pada sesi sekolah hari ini? Okey, Alhamdulillah. Sesi persekolahan pada tahun ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada PK-PK saya dan guru-guru saya dan serta murid yang bersemangat tahun ini hadir dengan penuh ceria, yang sangat semangat wajar untuk belajar pada tahun ini. Apakah harapan Puan pada murid-murid SKSL ini? Okey, pada tahun ni saya ada KPI saya tersendiri, iaitu kita akan mempertingkatkan kemenjadian murid, iaitu dengan kehadirannya melebihi 90%. Dengan cogan katanya, murid datang dengan harapan, pulang dengan kejayaan. Terima kasih Puan. Sama-sama. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Kami budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Datanglah ke sekolah untuk terima ilmu dan raih kejayaan. Sekian saja daripada kami, Kru Sungai Lui TV. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.